Mamat tu umur 33 tahun je tapi dah makan 7 jenis ubat. Kau dengar cerita hari tu kan? Penyakit gout, serangan jantung, lemah jantung, darah tinggi, kolesterol, semua penyakit dah ada. Dah makan 7 jenis ubat, dia takut buah pinggang dia rosak. Sebab dia pernah kena serangan jantung, jantung dia lemah, kita kena buat angiogram. Ambil gambar saluran darah jantung dia dan buat rawatan angioplasti dengan stent kalau nampak ada blok. Tetapi masalah dia, 2 daripada 3 saluran darah dia dah blok habis. Blok sepenuhnya. Tak nampak hala 7 saluran darah jantung. Jadi kita terpaksa buat angiogram. Masuk 2 sekali tube kepada jantung dia. Kebiasaannya kalau kita buat angiogram, kita masuk 1 saja tube. Daripada tangan kebiasaan, kadang-kadang daripada kaki, masuk saluran darah jantung sebelah kiri. Lepas ambil gambar saluran darah jantung sebelah kiri, kita akan pusing tube tu, masuk saluran darah jantung belah kanan pula. Kita buat one by one. Tetapi kalau dua-dua saluran darah tu blok, kita tak nampak hala 7, kita terpaksa buat angiogram serentak. Kita masuk saluran darah belah kiri dan sebelah kanan serentak. Jadi kita kena masuk tube daripada tangan sampai jantung. Masuk tube daripada kaki sampai jantung. Injek dawat dalam saluran darah jantung dua-dua, kiri dan kanan serentak. Korang tak percaya kan? Jom aku tunjuk korang. Kau tengok saluran darah ni, nampak tak? Ini angiogram saluran darah mamat tu. Kau tengok ni. Yang ini, tube ni adalah saluran darah daripada tangan masuk saluran darah belah kanan. Yang ini pula tube daripada kaki masuk saluran darah sebelah kiri. Kita injek dawat. Yang ni saluran darah sebelah kiri. Yang ni pula saluran darah belah kanan. Kau tengok saluran darah belah kanan ni dah block completely, langsung tak ada saluran darah turun. Jadi kita masuk dawai ni dalam saluran darah jantung sambil kita injek saluran darah sebelah kiri. Dapat 2-in-1. Jadi kalau kau banyak sangat blok dalam saluran darah jantung, kita kena buat angiogram 2-in-1. Serentak masuk daripada kaki dan tangan. Tetapi berjaya elakkan daripada mamat umur 33 tahun ni daripada buat bypass operation. Sekarang ni dia dah sembuh. Jantung dia hari tu lembek 20%. Sekarang ni dah hampir-hampir pulih 55 ataupun 60%. Kau nak tengok tak gambar otot jantung, gambar fungsi jantung sebelum dan selepas buat rawatan angioplasti dengan stent. Sebelum makan ubat, selepas makan 7 jenis ubat. Kau nak tengok, aku nak kau follow, share dan komen. Nanti aku tunjuk kau kekuatan jantung dia selepas rawatan.